Arun Dorasami persoal jika surau dirobohkan, lelaki ini berikan jawapan. Haris tapak ni dia menuntut balik lah. Apa yang kita akan buat sebagai Muslim biasanya kita akan buat rundingan lah. Individu yang dikenali sebagai Arun Dorasami dikecam kerana membuat kenyataan mempersoalkan amalan pilih bulu dalam isu perubahan kuil di Rawang. Dia mendakwa adakah surau akan dibuat seperti kuil di Rawang yang dirobohkan oleh pemilik tanah jika dibangunkan di tapak yang tidak dibenarkan. Namun soalan itu dijawab oleh seorang lelaki dikenali sebagai Abang Panglima menerusi akaun Instagramnya. Menerusi video tersebut, dia berkongsikan keadaan di mana sebuah surau di kawasan kediamannya yang telah dirobohkan berikutan pemilik tanah menuntut semula tapak surau berkenaan selepas individu yang menginfak surau tersebut meninggal dunia. Walaupun pihak surau tidak berjaya dalam rundingan yang dibuat bersama pemilik tanah, umat Islam di situ tetap berlapang dada dan tidak membuat bantahan. Apa kita akan buat sebagai Muslim jika surau kita dirobohkan kerana berada di tapak ataupun tanah yang tidak dibenarkan. Inilah sebagai Muslim kita akan buat macam ni. So kat sini sebenarnya dulu adalah tapak surau dekat tempat aku ni. Kemudian ada isu sikit dekat tapak tu sebab penginfak tapak ni dulu dia tidak buat proper, orang kata, documentation lah kan. Orang kata mungkin secara verbal saja, secara mulut saja. Lepas tu penginfak tu meninggal dan waris tapak ni dia menuntut balik lah. Apa yang kita akan buat sebagai Muslim biasanya kita akan buat rundingan lah. Macam ni pengurusan surau ni ada buat rundingan, tetapi rundingan itu tidak berjaya dan akhirnya bangunan ni semua telah dirobohkan seperti yang korang nampak sekarang dah clear dah. Jadi adakah kita buat tunjuk perasaan? Tidak. Adakah kita play victim? Tidak. Apa yang kita buat biasanya, tapak ni telah pun berpindah ataupun surau ni telah pun berpindah di surau yang baru, disebabkan ada orang yang kata berhati mulia, dia infakkan ada tanah baru di tempat yang baru. So kat situ kita ada buat surau sementara lah, dan masih mencari dana untuk membangunkan surau kekal. So itulah yang kita akan buat. Biasanya Muslim akan buat jika tapak itu bukan milik kita, kita akan berpindah lah daripada sini dan kita akan buat di tempat yang baru. Itulah biasanya.